Dal sama dengan D, vokal I, consonant M. Okey. Mim dia ada sifat apa? Tengok dia tak balik. Yang pertama tawasud, yang kedua gunnah. Nak baca macam mana? Dim, dim, dim. Dim. Okey, 1 2 3. Dim. Pandai sekali lagi. Dim. Okey, seterusnya dal sama dengan consonant D, consonant D, vokal I, consonant J. Okey, consonant J. Macam mana kita nak baca? Okey, jim tu dia ada sifat apa? Pertama ingat syiddah, yang kedua sifat dia qalqalah. Lantunkan semula dij. Dij. Jangan dij. Dij. Jangan je tu lambat. Terus lantunkan dia. Dij. Pandai. Daripada sinilah nanti kita baca Quran, boleh tak? Barulah kita faham. Okey, dal sama dengan consonant D, vokal I, consonant D. Okey, dal ni dia ada dua sifat pada syiddah dengan qalqalah. Ni saya ambil yang penting je lah. Sifat dia yang penting yang kita kena buat di sini. Did. Jangan alirkan suara nak dengan did. Ramai yang buat gitu tak? Kita sebelum ni pun ingat macam tu kan? Ingat berhenti kan? Tak boleh berhenti, terus lantun. Bola dah boleh berhenti. Okey, berhenti. Lepas tu boleh lantun. Dia lantun terus. Macam tu. Lantunkan terus. Jangan did. Okey. Jangan berhenti.